Assalamualaikum. Jumpa lagi di balik Pulau Pinang. Masa lalu jambatan, Opa tengok view ni cantik. Jadi Opa ambil lah sikit videonya buat kenangan Opa. Okey, jomlah kita tengok ya. Opa tunjuk sikit je pun. Opa datang ke balik pulau sebab kawan Opa ni nak jumpa dengan depa lah. Dema ni lah yang bawa Opa ke tempat menarik di balik pulau ni. Lokasi pertama dia bawa kami ronda dekat Pulau Betong ni. Kalau matahari terbenam, cantik dia ni. Yalah. Tapi gambar kena kembali lepas kalau Korang tengok atuk, ada kawan ke, tak ada kawan ke. Kalau ada buayan dia mesti duduk punya. Ni sini dia buat dia ada 3 tahun dah. Tak sampai kan? Dulu tak ada macam ni. Ada lah tapi bukan macam ni. Cantik betul koma dia buat ukiran-ukiran ikan ni tampil dekat pagar macam ni. Cantik. Lah cantik ikan dia. Betul. Okey. Dah. Orang banyak ada main petang dah. Ni dia kalau dah Bergambar kenangan lah. Nak datang lagi tak tahulah bila pula boleh datang. Ini air tengah kering. Kalau air pasang ni dekat sini lagi view cantik. Dia air tak ada ni view dia kurang lah menarik sikit. saya ni nampak. Oh, tu dia. Maman banyak maman. Ni dah nak kuning dah. Dah nak kuning ni. Padi. Oh, dah nak kuning. Allahu Akbar. Maman banyak. Siapa sangka? Dia kelulungi Gunung Ganang. Nampak rumah nu atas bukit. Tu restoran. Yang nampak atas bukit dah. Tu di puncak bukit tu, bukit Genting. Itu rumah persendirian ke apa tu? Ha? Dia buat sele tu tu. No, dah. Tu ha. Wah, memang betul lah. Tapi betul-betul tepi sawah tu.
dapat geng baru dari Kelantan. Dia penipu round Melaya ni. Iya. Okey. Pusing-pusing Selamat, Pulau ya. Pinang. Okey, merayau. Berapa hari lagi bawa balik? InsyaAllah lusa lah. Okey. Pergi Kedah dulu. Merayau merata lah ni. Iya betul. Jadi mudah-mudahan selamat pergi, InsyaAllah. selamat Terima kembali. kasih. Oh. Okey, ni dengan Opang Gatok. Daripada Teluk Intan. Sini kepala batai Pulau Pinang. Jumpa lagi subscriber Opah dekat sini. Tempat ni pusat latihan PLKN dulu. Tapi sekarang PLKN kan dah tak ada, dah tak digunakan. Tapi dia orang buat dekat sini macam resort-resort. Ada event lah. Ni ada event ni UPSI. Cikgu. UPSI Tanjung Malim sana lah. Ya, budak-budak ni. Masa ada banyak orang dah masa. Akademi Al-Khair. Nama yang apa? Ni apa Kamilin dah. Dr. Kamidin. Kamilin. Sebut ada apa. Tapi sebenarnya kan betul tempat PLKN ni dibuat ini adalah juga duit. Daripada biarkan kosong aja. Tak guna. Tak guna. Lawa pula dah dibuat macam ini. Thank you. Cantik kan tak ada no. Rumah dia pun cantik. Ni dia macam calet lah. Calet bunga raya lah. Ni dah nampak. UPSI ya. Dia pun ni. Bunga raya. Ada rumah. Legap penuh. Ni dia bawa kami makan kat kedai laksa yang terkenal di balik pulau. Opah pun apa lagi hendaklah merasanya. Walaupun perut dah kenyang. Dia ni pun jenis macam Atuk dengan Opah juga. Kalau beli makanan apa-apa pun beli satu kongsi berdua. Sebab kalau beli dua satu seorang tak boleh nak habis. Ni dah banyak kali viral dah. Nampak? Besar dia. Inilah dia laksanya. Dia satu, kami satu. Opah suka tempat dia ni. Kawasan dia lapang. Tak ada terlalu padat sangat. Masih ada hijau-hijau pokok-pokok. Kalau tak kena ke rumah dia ni, Opah tak tahu yang balik pulau ni. Abang Opah makan pucuk payah pantai. Payah pantai dah. Apa? Payah pantai, pucuk-pucuk. Setengah orang pergi payah pantai. Buah mata kucing. Tu dia pokok dia. Salah kereta. Rasalah tengok. Ni dalam Buah mata kucing. dia rumah duk pergi jalan banyak kan. Apa namanya yang ni? Apa dah? Apa namanya? Payah pantai. Peria Pantai. Ha. Pertama kali Opah tengok sayur ni. Lepas tu namanya pula Peria Pantai. Oh, dia patah ya? Kepok Opah kepok je yang pucuk-pucuk ni. Sebab benda ni Opah tak pernah jumpa, tak pernah rasa. Opah nak rasa lah. Satu pokok pun aja boleh makan dah kan? Satu pokok dia ni. Tapi dia naik cabang-cabang. Inilah dia hasilnya. Opah nak buat gulai lemak putih nanti. Ini bergerak balik. Ikut jambatan lain pula. Rupanya dekat sini kita boleh nampak view yang menarik juga. Tadi masuk ikut jambatan lain, keluar ikut jambatan lain. Nama jabatannya lupa pula Opah. Janji jambatan Pulau Pinang dah lah. Wah, tempat makan pun ada. Tapi kami sebab perut dah kenyang, malas nak menyinggah-nyinggah, nak nengoknya. Tapi kalau makan kat sini, nampak macam best saja sebab betul-betul kita nampak view jambatan
Ini tak tahu tempat apa. Nampak tanda sawang pun ada. Tengok ni ha. View jambatan menarik. Dah banyak dah tempat makan dekat sini. Dulu dekat sini lalang-lalang je, pokok-pokok hutan je yang ada. Pandai juga mereka cari lokasi. Ni opah dah nak menuju ke atas jambatan dah. Nak balik. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.